Nak tambah handsome, lebih bergaya dan kemewahan berganda? Tu dia. Mini Countryman S All4 serba baharu. Kali ni lambang S dia warna merah. Jadi ini bermaksud ini variant berenjin petrol, bukan EV. Tengok tu. Lawa kan? Desain dia bukan saja lain daripada yang lain. Tengoklah lampu dia. Anda boleh adjust pattern dia untuk ikut mood anda. Tengok ruang kabin ni. Mewah. Kemah boh. Tengok dashboard. Tengok panel pintu. Ini kemasan yang bernama Houndstooth Fabric dan ini memang lain daripada yang lain. Dekat sini, paparan OLED 9.4 inci berbentuk bulat yang lengkap sekali dengan wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Selain daripada tu, apa yang menarik juga, tengok tu, ada paparan HUD atau Heads Up Display. Maverick Top Gun pun kalah. Walaupun ada paparan touchscreen canggih, jika anda inginkan rasa macam kereta lama klasik, jangan risau. Masih ada butang dan switch fizikal untuk mod panduan, hidup mati enjin dan kawalan transmisi. Tak puas? Jangan risau. Tengok kat bawah ni, ada wireless charging pad. Memang sangat praktikal, sangat efisien. Tapi favourite saya, tengok tu. Sistem audio 12 speaker Harman Kardon. Lepas tu sound dia, padu babe. Panduan SUV ni sangat lincah. Macam go-kart. Pengendalian go-kart dia, jahat. Malah, ia lengkap dengan pacuan sumber roda generasi baru All4 dan juga tren kuasa 2 liter 4 silinder turbo yang menjana 204 horsepower dan 300 Nm. Macam? On tak on? Best kan? Tambahan pula, bulanannya bermula dari serendah RM2,338. Tak percaya? Lawatilah mana-mana bilik pameran mini hari ini.